Azam duduk dekat apa? Pesta. Azam masjid dapat dengar. Ni kat Sungai Libung ni. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا وسلم إنك لا tak dapat nak pergi sembahyang tengok. Padat motor tengok. Beribu motor kata semua beribu. Nak pergi masjid pun tak boleh. Nak pergi sembahyang tak boleh dengar azan. Tapi tak boleh pergi sembahyang ni. Nak pergi macam mana nak masuk pun. Nak masuk pun tak boleh aduh. Nak masuk punya ramai. Tu dia punya ramai ni saya sampai kat Sungai Libung ni. Jelas kan. Okay. Nampak dek kereta beribu motor beribu ni pesta dia. Pesta ni akhir dah ni. Tahun depan mungkin tak buat dah sebab apa? Tempoh 5 tahun kot. Sebab dia punya dah buat jalan kereta api kat sini. Jalan base kereta api kat sini kan. Tengoklah. Beribu dah punya apa? Kereta motor mah beribu. Okey, saya sampai kat Sungai Libung, Pulau Pinang. Ni lah tengok tempat dah. Motor bukannya ratus dah. Ribu-ribu. Motor ribu-ribu. Aduh. Azam tak dapat nak pergi masjid. Ini adalah tempat pesta ni. Tempat dia punya apa? Pesta. Kita punya apa? Pameran dia buat motor. Motor dengan orang ni, gambar dengan motor. Tarik motor. Tarik. Parking tak dapat tarik motor. Ni banyak. Saya ambil kau video sikit untuk kenangan. Ni jalan ni Masuk motor ni RM2. Masuk motor dalam ni RM2. Masuk dalam RM5. Ni pesta. Terakhir dah. Selamat datang. Ni nak masuk tengok nak beli tiket. Nak beli tiket dah nak punya ramai orang ni. Saya pun kali pertama datang ni. Itu stesen kereta api Sungai Libung baru buat ni. Dia akan buat lagi lah. Itu kereta api nampak tu. Okey. Nak beratur orang nampak. Okey. Beratur beli sekali lah. Beratur lah. Nak beratur nampak. Okey. Ni punya ramai orang tu. Ramai orang pesta. Pasal apa yang tak semayang semua ni? Ni semua tak semayang apa tu. Dalam tu tak masuk. Nampak? Ramai nampak. Okey. Tunjuk lagi nampak ramai. Dah ramai. Nak masuk dalam tu lah RM5. Nak beratur beli tiket Dia orang nak beli tiket. Okey lah. Tengoklah macam ni keadaan dia. Pesta dia keadaan dia tengok macam mana. Okey. Nah, okey. Nak ambil video dalam luar sekejap. Nak bagi tu kat kawan. Nak bagi dia sini. Tiket anak saya beli. Tak dapat beratur panjang sangat. Ini dia suasana tempat dah okey. Okey. Dari mana ni? Dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Punya jauh punya. Ada kenduri sini tadi. Keluar tadi pada pukul 3 tadi keluar kenduri dekat dengan Pulau Pinang je lah. Okey, nak tengok pesta ni hari tutup. Misal dia buat jalan kereta api ni. Nak tutup ni betul lah. Akan datang tak tahu lah macam mana. Okey. Alang-alang nak datang kan. Tu dia orang beli tiket lah. Okey lah. Ni dalam ni. Okey. Pengawal jaga. Okey lah. Nampak. Okey. Apa. Ni apa ni kita ada apa? Kita ada beli tiket. Ini beli tiket lah. Ada beli tiket. Okey. Ada. Ni tiket dia. Tiket dia. Tiket tu. Yalah dia kata dia suruh masuk lah. Dia suruh masuk je laju. Beli tiket beratur punya pusat dia beli masuk lah. Tapi warga emas boleh kok. Warga emas. Okey, kita masuk dalam ya. Ni lah ramai tunggu nak masuk. Saya cakap sekali lagi. Minta wakil seorang saja. Wakil seorang saja. Wakil seorang saja batok. Yang lain tolong duduk tepi. Tolong. Okey. Okey, dah sampai masuk dah nah. Pesta dah lagi nak masuk lah. Okey, mana nak pergi tempat ni? Saya bayar pusing dah. Saya dah buat gambar yang pusing. Sampai
habis. Ya. Tapi masalah sekarang ni, selagi apa hilang nampak ni? Ayah import je lah. Ha? Ayah pusing lah. Sampai pukul 12. Berapa tunggu ni? Ambil gambar habis lah. Okey. Dah. Sekali lagi tak hilang tu tak siap. Ha? Kami jumpa hari ni. Pukul 12 ni kau apa ni? Oh, lambat lagi. Nampak ayah ambil gambar habis lah. Okey. Dia. Okey, saya ambil lah untuk kenangan ni. Kenangan saya datang sini nampak. Pesta ni. Cantiknya. Nak salam boleh? Boleh salam. Salam boleh. Okey, salam. Okeylah. Okey. Mana okey, tengok suasana dia. Pesta dia. Meriahnya nampak. Okey, meriahnya. Macam ada. Okey, kenangan lah. Okey ya. Kita tengok suasana ya. Okey. Suasana pesta. Cukup lah, banyak sangat dia punya tu. Dia punya tu banyak sangat. Okey, nanti. Oi, ini kat saya tu mah. Sini. Ada dua. Ha? Okey. Okey. Okey dah. Jangan dia okey ya. Saya nak musik-musik ke?